Kita berada di KL. Nana belanja say. Thank you Nana. She belanja us here. Day one. Let's go. Bila kami tiba, saya dapati restorannya besar dan banyak tempat. Tapi anak saya kata, kalau nak confirm dapat tempat, nak kena book online dahulu. Dan kita nak kena book dulu dan bayar. Banyak juga restoran yang mengenakan bayaran ketika buat tempahan. Bukan saja waktu Ramadan lah. Okey, mari kita lihat makanan apa yang boleh kita pilih. Let me show you. Aku tengah excited semua lauk Melayu, ya Allah. Aku pun sama. Semua ada. Good Masya Allah, sangat kah. Dia memang the one. Saya ingat ini aja. Kat dalam ada lagi banyak. Saya dapat tahu restoran Day One 1958 by Chef Wan ini ada 3 lokasi. The Link KL, Bangi Resort Hotel dan Bangsa Shopping Centre. So betul-betul banyak. Masya Allah. Ini kita pilih round pertama. Table. Dana belanja kita. Dapat gaji dah. Alhamdulillah. Daripada company rating. Okey. Kita nak buat durian. Aduh, pingsan. Durian. Naik ke laut dah. Tepi ke tepi? Kita tahu. Senduk. Tengok. Mak ai, sampai penuh. Sikit lagi lah. Buka puasa dia. Astagfirullah. Buka puasa sememangnya enak bila dengan keluarga. Namun, lebih sedap lagi bila anak belanja. Thank you, Nana.